Siapa yang konsisten menyimpan 1 gram sebulan sejak Januari 2026, masuk bulan Mac 2026 hari ini, anda patut sudah ada 3 gram dalam tabungan anda. Nilai simpanan 3 gram ini sudah mencecah sekitar RM2,142. Apabila anda menyimpan secara konsisten, dah bukan sahaja dapat penambahan gram emas, tidak. Malah anda juga dapat puratakan kos harga emas per gram yang telah anda beli. Let's say, katakan anda buat belian 1 gram secara konsisten pada bulan Januari, belian emas pada harga RM616. Februari RM708, Mac RM714. Jadi secara total kos belian emas selama 3 bulan adalah sebanyak RM2,038. Bila kita bahagikan dengan 3, anda akan dapat harga RM678. Bermakna kos purata belian emas anda adalah pada harga RM678 per gram. Lebih rendah dari harga semasa, iaitu RM714 per gram. Walaupun harga emas berubah setiap hari, every day, tetapi anda sebenarnya tak rugi pun. Tak rugi apabila menabung secara konsisten. Dan seperti yang kita tahu, harga emas naik secara purata 10% setahun. Bermakna, kenaikan harga emas adalah soalan masa sahaja. Dengan akaun emas gap ataupun gold accumulation program, anda boleh sahaja menabung secara konsisten mengikut bajet simpanan anda. Simpanan ini tiada komitmen bulanan pun, tetapi siapa yang konsisten, yang menyimpan akan dapat hasil daripada simpanan dengan lebih cepat. Jadi, bagi yang berminat untuk belajar ataupun mulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda semua boleh rujuk pin video saya tentang 4 langkah daftar akaun emas Public Gold. Saya akan bimbing cara dan keadaan yang terbaik untuk anda. Jumpa emas 1 kg.